Saya piti saya ada 30 riyal. Saya seorang je ni. Ni ramai-ramai ada 10 orang. Saya kata kalau menang Brazil aku nak jamu. Piti saya lah. Tak apa. Orang lain tak terlibat tak ada rugi siapa-siapa. Saya kata saya ada piti 30 riyal. Malam ni kalau menang Brazil aku jamu mau Melaka. Tak apa gitu. Ataupun tak perlu yang seorang. Menang Brazil tu makan Melaka. Tak apa, menang Brazil tu makan Melaka. Tak apa. Cara berapa mutu tu kok. Siapa menang letak 50 riyal mobil seorang. Orang menang bahan piti. Orang tak menang tak boleh piti. Judi lah tu. Ngai tu kok. Ngai. Puluh 100 riyal orang. 100 ribu boleh piti semua sekali. 50 ribu untuk orang menang. Lembut mari daripada Kedah, daripada Selangor habis. Mari turun. Tak apa ustaz, auto kanjur tu ustaz. Tak kira ustaz. Macam meleh babi ya. Meleh babi. Babi. Meleh dah. Meleh dah. Pergi meleh tak imam meleh. Tak boleh makan. Babi tu meleh lagu mana pun tak boleh makan. Dah anjur tu, orang pakai kepiah. Ustaz juga anjur tu. Tak boleh. Tak boleh. Siapa anjur pun. Pasal bahan pitih tu. Pitih hak letak tu. Jadi ada orang boleh, ada orang tak boleh. Itu yang jadi judi tu. Tak boleh. Ni banyak main hangai. Tak kira pakai kapiah tak kapiah punya cerita. Kuat main ngai tu. Orang boleh pitih romong macam piah tak piah pun. Tak boleh gitu. Jagalah agama ni. Jaga agama. Seperti jadi orang musafir tak wajib. Orang musafir tak wajib semayang Jumaat. Jadi kalau you nak semayang Jumaat, sunat mandi. Orang puang ia tak wajib semayang Jumaat, ia semayang Zuhur. Kalau you nak pergi semayang Jumaat juga, sunat dia mandi. Budak-budak pun sama, nak jaganya maknanya perpaduan ukhuwah Islamiyah, tak berwibau maknanya. Tak berwibau 58 dah. Wallahu a'lam. Tanda sikit ni, tanda.